Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, anda mendengar suara ini lagi pada sesi sebelah pagi dengan hanya satu perlawanan saja yang dilangsungkan pada sesi sebelah pagi ini, yang membabitkan Singapura dengan Malaysia bagi menangkan saingan dalam peringkat antara regu. Dengan kedudukan setakat ini buat Malaysia dan juga Jepun yang masing-masing telah pun berjaya untuk mengutip satu kemenangan dengan Singapura tewas ini pada pasukan Jepun. Dan sekarang ini Malaysia memastikan bahawa secara formalitinya untuk kita juga berjaya menundukkan jiran terdekat kita di selatan ini dengan kemenangan yang convincing, kemenangan yang selesa. Dan pada pagi ini kita dapat menggamit ramai para penonton dan juga penyokong Al-Umam sajalah. Hari ini merupakan hari kerja. Jadi kita harapkan bahawa pada sesi sebelah petang nanti akan kelihatan lebih ramai pada penonton dan juga penyokong. Baik. Kami perkenalkan sekarang ini adalah barisan pegawai yang akan bertugas di gelanggang 1 untuk perlawanan yang ke-35. Manakala untuk Kod 2, gelanggang 2 adalah perlawanan yang ke-36 juga antara regu di antara India dengan Thailand. Sambil itu bolehlah jeling-jeling, boleh juga apa yang bakal disajikan oleh Thailand untuk saingan antara regu kali ini, kerana mereka telah membariskan barisan pemain yang muda. Ataupun selesa. Paling penting sekali bila dalam pegang semuanya perlu diterjemahkan kepada kemenangan. Dengan Singapura yang sedang diperkenalkan terlebih dahulu, bariskan Haikal Kausani, Effendi Kas, Tasman Belal Hasbi dan juga Amiru Deno yang dilakukan dalam Tekong pasukan Public Republic Nur Hisham Adam dan juga Ahmad Fauzi Bakri. Saya menangkan Nur Hisham lah Tekong yang menggunakan kasut Converse. Baik, sementara Malaysia diketuai oleh Farhan Adam selama merupakan ibunya birthday. Happy belated camp. Adanya Nur Azzuddin Bezan alias Haziq Harun Nizam dan juga sudah pasti tekok utama kita iaitu Syahir Rusdi. Untuk Jimmy Samad Majais Baru dan juga Zulfan Arif, pegawai yang mengiringi pemain kita untuk dan lawanan juga antara Mani saya pada pagi ini Mukhlis Burhan. Selamat pagi Gigi. Okey Gigi ya. Okey. Betul. Rasanya berapa jam je saya keluar daripada stadium ni. Saya Gada dari Korea Choi Yeon-jae selaku pegawai dari rasmi. Gada kakang adalah Ahmad Rashid Rush. Tahun ini akan dihadiri oleh dari Francisco Alpesa dibantu oleh Nguyen Hong. Line referee adalah Azamain dan dari Brunei dan juga Rungrit Kamkura dari Thailand yang juga bertugas dalam perlawanan quarter semalam. Challenge referee adalah Ahmad Ashraf dan juga Zamri Zamri. Kita diperkenalkan kepada pemain yang diturunkan oleh kedua-dua regu pada hari dan juga pagi ini untuk perlawanan terakhir peringkat dan kumpulan.
Effendi, Amiruddin dan juga Tasman Belang untuk Singapura. Sementara Malaysia terus mempertaruhkan kepada barisan terkuat yang diketahui oleh Farhan bersama dengan Syahir Rosdi dan juga Azlan alias Aikal Kamsari dan juga Hasbi Zainal diletakkan sebagai pemain simpanan untuk Singapura, sementara Haziq dan juga Nur Razak Nordin sebagai pemain simpanan. Berdebar semalam cik Oh, berdebar Haji. Tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Jangan gitu. Sebab tu perlawanan penentuan sebenarnya. Kalau pasukan negara kita tewas acara Gordon, bermaksud mereka tidak layaklah untuk diberi seterusnya. Tapi alhamdulillah masih lagi lepas. Jadinya pun presiden tak senang duduk. Setakat ini jujur dikatakan bahawa pemain-pemain negara belum lagi diuji sepenuhnya. Antara apa pun saya suka perkataan mereka iaitu untuk guna setiap perlawanan ini dengan penuh kesuksesan. Servis pertama yang akan dilakukan oleh Fendi Khamis terlebih dahulu, Wan Regu Singapura. Mudah untuk Farhan Adam. Bola jauh tapi Azlan masih lagi untuk mematikannya. Kelebihan yang dimiliki oleh killer utama negara. Itulah Azlan alias walaupun sedikit jauh hantar yang dilanjutkan oleh Farhan Adam untuk mati pertama pasukan. Oh, rasa lega sedikit kerana kedengaran trompet dibunyikan. Nama perut dalam titi waksa. Servis yang pertama Syahir Rosdi. Penampilan pada kedudukan yang betul-betul melakukan teknik. Kali ini Tasman Bilal juga mampu melakukan satu bebas yang cukup baik. Walaupun Farhan berada di kedudukan yang terakhir sebenarnya. Satu. Dapat awal bulan dengan sempurna. Okey, dia juga labuan daripada Tasman ini. Tak menepati rasanya. Apa pun dudukan ketika ini adalah 2-1. Lepas saya Rosdi melakukan servis drop. Ini drop tidak menjadi daripada Syahir Rosdi. Beliau lakukan masih lagi seimbang dengan di awal permainan itu pasukan. Lepas silapan yang dilakukan oleh Azlan ini lebih baik Fendi Khamis. Servis ke Azlan alias bola itu terus melepasi kawan. Dan kali ini Tasman Bilal bijak. Perlu bermain dia. Betul. Terus melakukan libasan. Dia berada ketinggalan ketika ini. Lagi dari Syahir Rosdi. Sejuk ini baik. Bangun.
kesilapan yang dilakukan oleh satu dari Azlan Alias. Cantik dari Farhad. Ya. Bola pada hampir dapat masakan oleh Fernandes. Kedudukan daripada Fendi dah betul untuk melakukan keliling. Tapi bola itu tidak tepat dia untuk mengambil bola tersebut. Tiga empat. Bola itu dua kali terkadas, kali keluar. Belum dapat ace yang dia cari ataupun service winner. Ya. Tiga kali berturut beliau lakukan. Servis yang dilakukan oleh Syahir Rosdi. Dia menyebabkan kamera baseline terpaksa diperbetulkan semula di situ bagi memastikan kalau ada challenge dia dapat menangkap rakam shot yang diperlukan. Okey. Dapat diteruskan. Diletakkan di baseline. Ada 5 kesemuanya yang dipasang dan paling sekali adalah di tengah-tengah langgar tu. Atas jaring. Okey. Sedikit gangguan tapi mungkin dikemak pada regu Malaysia untuk mereka panas sikit sementara menunggu. 5-3 untuk seterusnya. Di situ Azlan Alias ini tidak mengampukan bola itu sedikit tersasar ke belakang. Masih lagi konsisten daripada Azlan Alias. Kali ini bantuan diberikan oleh Syahir Rosdi. Walaupun ada hadangan dari Tasmin Bilal, bola itu jatuh hadapan beliau. 4-5. Di Gasubis. Baru dari kali ini kena jaring. Walaupun dia tidak begitu lalu, tapi itu sudah cukup untuk menghasilkan mata. Sebenarnya dilakukan oleh Syahir berboleh di atas jaring. Sukar dibalas oleh pihak lawan. Luang. Dia lagi lakukan baik. Kali ini Azlan membuat satu kali daripada beliau. Antara itu cukup baik juga daripada Maran Adam. Second ball baik. That ball pasti perfect. Masih lagi dapat kekalkan konsistensi dia.
sama. Kali ini di kaki kiri Effendi Khamis. Untuk mendapatkan bola yang dia mahu. Kali ini sedikit laju daripada Cairus ni. Fendi bola Ekong Singapura. Dia cuba dengan Sodom tak jadi. Ini spesial daripada Effendi Khamis. Gagal silang dengan lawan. Dan juga Thailand cukup sengit buat masa ini. Dilihat India berdaulat dua mata di hadapan. Itu dia. Macam baik. Kita ambil Rudin. Tasman puas bola itu jauh. Untuk Tasman Merah lakukan pukulan. Kali ini Tasman Bila dengan junam tersebut. Inilah hikmah daripada kebetulan kami tadi. Sebab dia mematikan pemain Singapura. Ini 9 Effendi untungkan servis. Sekali lagi servis yang dilakukan oleh Effendi Khamis tidak melewati jaring. Terus memberi mata mudah kepada lima mata di hadapan. Turut dapat poin ketika ini. Harapkan konsisten juga daripada Cairus. Ya. Satu lagi Sabina dengan dia menyasarkan Tasman Belal. Mengharapkan momentum terus dilakukan oleh Cairus. Syar minta time out yang pertama tahunan. Ini adalah servis oleh Cairus. Azlan dapat buat dua lampungan, tiga lampungan bagi mahukan. Ini sebab kita melihat 3 mata betul-betulnya. Ya. Kita nampak di belakang sana kurang 10 orang penyokong pasukan negara yang daripada semalam mereka dia tak balik ini. Kena balik sekejap. Balik sekejap. Baik ini daripada Cairus sahabat yang dia lakukan kandas 2 kali dan yang kedua sebenarnya kemudiannya baru dapat yang dimakamkan. Yang kita juga makamkan. Ya. Terbaik dunia ketika ini Syahirus. Lima 11. Baik. Azlan. Di pas-pasan lakukannya dia keluar. Jarang berlaku. Dan kemudiannya mana Farhan itu tadi. Dia menghilang kali sebelah kiri Azlan Alias. Menyebabkan satu gulungan yang dilakukan oleh Azlan Alias gagal. 6. Balas dibantu oleh Cairus dengan satu lagi sebenarnya. Siap
drop. Kita biasa sebelum ini selalu melakukan servis laju. Mungkin terlalu santai ini. Biasanya bola macam gitu. Dimudah dia nak sebenarnya. Ujung kaki. Dia tak tepat. Tapak kaki. Kena tapak kaki. Terlalu cepat tahun kaki beliau mengikat. 2-8 turun dari atas 12-7. Sekali lagi. Akhir Rusdi pasti akan tampil bantu. Saya kata tak apa. Aku ada. Ya. Rekod kena baik. Sasaran yang baik. Ya betul. Kali ini sasaran 3 yang dicari daripada Seri. Dan kita banyak melihat di set pertama banyak variasi yang dilakukan oleh Seri. Dan saya sarankan momentum itu akan terus berladan. Wow. Referee Khamis. Mata 7. Satu mata saja dia diperlukan. Poin yang pertama 7. Tapi dapat di sebelah Asman. Poin itu untuk Hari ini harus diberi kredit kepada Hamir Bin. sudah dapat melakukan servis laju itu. Betul tidak asas beliau. Dan satu poin skor juga. Tidak disisihkan oleh Tasman Balai. Tidak buat blok. Ya. Dia santai dia malas nak menggunakan tenaga terlebih. Baik, permainan dan kena terjaga sendiri. Dua betul-betul daripada proses Singapura. Kali ini bisa dilakukan FAD. Sasaran 7. Bujur dia bersedia. Tuan, kat sebelah sana Thailand 12, India 12. Ferudin. Lari jauh. Hari ini ada kenangan untuk Malaysia 15-9. Satu risiko sebenarnya buat Asman Bilal untuk melakukan kuasa daripada jarak itu. Jadi dia saja. Sebab umpannya terlalu jauh sebenarnya daripada Amiruddin Noor. Dan terus masa menangan untuk pasukan negara untuk di set yang pertama. Boleh kita katakan satu lawanan cukup mudah untuk pasukan negara. Walaupun awal ia sedikit masih cari sebenarnya. Dan itu saya ingat pun kita dah nampak momentum kita dah dapat retak. Nampaknya digelang ke sebelah. jiran sebelah. Thailand lebih 14-12. Bergantung pada servis yang akan dilakukan oleh Akhir Rusdi. Sebenarnya ada kesilapan sepanjang game yang pertama dari Azlan Alias di lebih kepada kurang bersedia beliau pada ketika itu. Pun kita tahu dia adalah seorang pemain yang masih akan bangkit. Banyak juga menjumpakan mata untuk negara terus kumpulan punya yang dirumuskan Munjur Tasman dan Bilal lagi juga untuk dan
mata kepada usaha. Pasti sama ada Aizan Nurdin diberikan peluang untuk bermain, begitu juga dengan Haziq Nizam. Kalaulah pertukaran ini berlaku, jangkaan saya package. Ya. Syahir Rosli dengan Azlan akan dikeluarkan. Ya, betul. Dua-dua dia akan dikeluarkan. Bab lampungan. Bab lampungan itu diserahkan kepada Farhad. Amat merisaukan. Oh. Pagi dia belanja. Satu drop nipis. Pada Syahir Rosli untuk yang kedua. Untuk mata yang pertama. Paku ketiga-tiganya diserang saja, hanya memerhatikan saja. Ini ketiga mana dari Syahir Rosli. Wah, 14 sama. Malam India pun hampir dia dalam cara confident. Cukup merisaukan. 2-0. Yang kedua daripada Syahir Rosli. Yang ketiga cari lagi Nurdin, lambungkannya. Oh, Baik. ini servis drop tidak menjadi daripada Syahir Rosli. Yang akan dapat ambil oleh Amiruddin Nur. Dan itu adalah libasan daripada Tasman Bilal. Dia tidak mensisihkan peluang yang ada. Sasaran dan khusyuk. Penjuru gelanggang. Baik. Daripada Kamis. Lalu di atas pada Azlan. Kali ini agakkan Azlan silap. Kerana bola itu jatuh di baseline belakang. Sama. Lagi. Sekali lagi daripada Syahir Rosli. Dua kali untuk PCX kedua je. Jangan lihat 10 kali lagi. Syahir Rosli. Harap. Batal. Okey, ada lepas jari. Dia dapat sesat. Tapi ada jalan. Dia macam mana lagi? Baik, Olivina. Kerap juga di dalam untuk persaingan dari Asia. Tasman. Oh. Awas. Tak lepas. Azlan biarkan saja. Tak lepas dah tak kena. Tak kena Ya. Jangan. Walaupun satu sana diri yang cukup baik daripada Tasman Bilal. Dia nak buat apa? Dia nak pacak lah, ya. Nak pacak tu bola tu. Thailand menang hari ni 17-15. Oh, sakit juga je. Oh, itulah dia. Dia pun tidur juga hari ni. Bisa Fandi kedudukan 2-5 9-8 dalam game yang kedua.
dan fastball. Asyik. Hanya Syairos ni memang bertujuan Ya, betul. Tetapi terlalu kuat untuk mengelirukan Tasman. Walaupun sedikit kuat, tetapi tidak berjaya juga untuk pasukan lawan mengambil bola tersebut. Masih lagi memihak kepada pasukan negara. 6-2. Ini sebi drop daripada Syahid. Alamak. Kena balik. Dari itu niat dia kan macam ni. Itulah dia. Tiga 6. Point jalan ketika ini cantik, Swish Azlan. Panah dari Tasman dan keluar. Panah terlalu kuat daripada Tasman Bilal. Ya. Berpunca ancaman dilakukan oleh Hasan Alias. Dan juga bantuan juga diberikan cukup baik daripada Syahid dan juga Farhan Radam. Mengapakan bola yang cukup berkualiti. 7-3. Tal itu 4 sentuhan. Lepas sentuhan dari Regu Singapura. Kali ini masih lagi instruksi kanan untuk mencari Amirul Nur. Kali ini sebi laju dilakukan Syahid Rosli. Sempat bawa mengambil bola tepat. 8. Naik tinggi. Naik daripada Azlan Alias. Jangka tinggi daripada Azlan Alias. Lepasi hadangan dilakukan Tasman Bilal. Tukaran bermula dengan mengeluarkan Syahid Rosli pada kedudukan 9-3. Aziz Arunizam akan bermain. Kita tengok bila Aziz masuk rata-rata daripada rumah saya. Tadi macam bola. Betul tadi tengok tadi. Jadi Alhamdulillah. Tugasannya adalah untuk melakukan lambungan kepada Haziq. Poin dapat dihasilkan oleh Haziq. Misrup saja dilakukan daripada Haziq ni sebenarnya. Diperhatikan di sana. Pergerakan Haziq slow. Dan kita melihat pun Amirul pun dah bergerak sedikit ke hadapan. Bahkan beliau tidak mengambil first ball yang pertama. Satu jalan cukup selesa untuk negara. Ke 10. Lepas Effendi. Nampak Haran diberikan kepada Pangau. Itu Raizan untuk dia masuk ikan alias. Betul tak saya cakap? Betul. Saya boleh jadi volunteer. Boleh baca dah. Ya. STL. Chris. Servis kedua dari Haziq. Asis lembut yang dilakukannya. Ini bersedia untuk kita membebaskan sebuah. Aizan dia agak sikit naik blok ataupun saja biarkan. Satu kurang baik daripada Tasman. Kali ini lebih tenang daripada Effendi Khamis. Pertama yang cukup baik dan juga hantaran. 4-11.
selaku receiver. Ini ada Fedi yang cari Horizon. Oh tidak. Biarkan bola dalam. Satu dari Fendi. Ini sasaran 5 lebih oleh Fedi Khamis. Jadi dibiarkan oleh Farhan Adam dan juga Haziq. Melihat bola itu jatuh di dalam gelanggang. 11-5. Bola dalam dari Haziq Al-Nizam. Dibalas juga daripada Haziq Al-Nizam. Bukan yang sedap dari Farhan Adam. Sasaran 3-4 untuk kedudukan 5-12. Masih lagi konsisten daripada Haziq Al-Nizam. Tidak melakukan kesilapan. Biarkan keluar. Pastinya Azan tak sempat. Mungkin saja. Hanya tinggal 2 mata saja lagi. Kalau servis ini yang dilakukan oleh Haziq dapat mata hanya 1 saja. Peluang yang ada untuk Horizon pelari jam-jam. Kalau sempat. Dia bijak untuk hantar servis-servisnya ke bagai sudut yang tidak dijangkau oleh Singapura. Masih lagi melakukan servis lembut ni. Tidak melakukan servis laju. Itu sudah cukup untuk kacirkan pasukan lawan. Dan ini ada peluang, mungkin peluang kepada Horizon ataupun servis dilakukan FFA di luar gelanggang. Akhirnya untuk mata kemenangan daripada Aizan Nurdin. Kemenangan 15-9 dari Regu Negara. Itu tugas mudah untuk menamatkan saingan di peringkat kumpulan yang berkumi Jepun juga. Singapura tewas di 2 perlawanan mereka dalam acara antara regu ini. Malaysia mencapai 2 kemenangan. Kedua-duanya adalah mengisi kemenangan straight game. So, alhamdulillah, tahniah kepada mereka yang akan dalam peringkat sebuah akhir nanti. Tahu biar. Ya. Dan tahniah juga kepada kita je. Tak perlu bekerja lama. Apapun tahniah kepada pasukan negara. Ya. Boleh kita katakan menang mudah atas Singapura dan cara meritnya ke Johan kumpulan. Singapura tidak memasukkan Haikal Kamsani dan juga Hasbi Zainal untuk perlawanan ini. Meneruskan dengan dua yang sedia ada. Untuk pasukan negara bolehlah berehat. Tengok sebenarnya. Tengok tu. Dan juga berehat. Sebab India sedang memberikan saingan yang cukup sengit kepada pasukan Thailand. Sementara negara menamatkan saingan. 5 pemain yang diturunkan menerusi kemenangan 15-9 dan juga 15-9. Kalau dilihatkan sejauh manakah upayaan mereka, sebenarnya tak cukup diuji. Ya, betul. Masih lagi. Kita masih nampak 10% tenaga yang digunakan oleh pasukan negara. Jadi saya mengharap mereka bersedialah untuk di peringkat yang seterusnya untuk perlawanan yang lebih kuat juga. Bagi Singapura sudah pasti untuk mereka kita harapkan kembali sebagai satu guru dan juga negara sepak takraw yang boleh dicapai di rantau Asia ini seperti satu mereka ketika zaman
Malaysia Madam bermain itu. Ternyata negara cukup bersedia untuk perlawanan dengan kemenangan hasil daripada spike yang dilakukan oleh Noah Jatinodik. Baik, berbanding dengan hanya dua servis sahaja yang ada dihasilkan, 7 servis winner. Okey. Quarter final adalah perlawanan berikutnya untuk kita saksikan pada sesi selepatan nanti. Okey. Kita akan ke Aceh Quadrant pada pukul 3 nanti. India. Jadi kita tarik Akash Ginam berdepan dengan Chinese Taipei untuk antara regu 4.5 Thailand kena habis dengan India tu sebelum menentang Vietnam. Quadrant Filipina akan menentang Malaysia, manakala untuk antara regu malam nanti Quarter final juga akan turun regu yang sama berdepan dengan Filipina. Next game pukul petang. Sekian. Bukli Borhan. Biasa kena lagi ni. Kita jumpa petang nanti. India dengan Chinese Taipei dalam acara Men's Quadrant. Assalamualaikum.